Surau dirobohkan pemaju, penduduk kesal tak dapat pertahankan rumah Allah. Kalau kurang apa buat macam ni? Gue dalam macam mana? Hei! Kita nak kosong, bukan kita nak roboh. Surau lama Surau Al-Karamah di Kampung Seri Keramat Pasir Putih yang sebelum ini mencetuskan bantahan sudah dirobohkan dalam satu operasi yang dikawal polis pada Isnin. Tinjauan mendapati puluhan anggota polis ditempatkan di kawasan berkenaan seawal jam 6.30 pagi dengan laluan ke surau ditutup dari kedua-dua arah. Kerja-kerja meroboh yang dijadualkan pada jam 9 pagi hanya dapat dimulakan sekitar jam 10.55 pagi susulan beberapa perbincangan bersama pihak berkepentingan. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata proses perobohan berjalan lancar dan terkawal tanpa sebarang insiden tidak diingini. Menurutnya, operasi tersebut dijalankan selepas mendapat kebenaran melalui Perintah Mahkamah Tinggi Ipoh selaras dengan peruntukan undang-undang. Mahkamah kata mengosongkan. Nanti. Order merobohkan. Hei! Order kata Hei! Kita nak jangan bercakap apa diam jadi patung. Senang. Kami terima. Mana dah bodoh dah semua. Tak boleh. Ini wakil kami, lawyer kot. Bukan saya orang kampung. Wakil, lawyer. Wakil pun tak bagi. Dia dah hadir ke mahkamah. Lawyer kita tak dapat hadir sebab suami dia dekat IDN. Tapi kami telah di-brief oleh lawyer. Dan kami ada bawa bukti perintah mahkamah, sedangkan pemaju dan juga bailiff tak bawa perintah mahkamah. Apa niat mereka bawa perintah mahkamah? Apa yang mereka sorokkan? Pada 9 hari bulan, bailiff dan pemaju tak bawa perintah mahkamah. Hari ini ulang benda yang sama, tak bawa perintah mahkamah. Sedangkan kami bawa perintah mahkamah. Siapa yang berada di pihak benar sekarang, tuan-tuan dan puan-puan? Dokumen ada kat sini. Kat sana tak ada dokumen. Mereka berbincang tanpa dokumen. Pemaju, peguam dan bailiff tak ada perintah mahkamah. Apa yang dibincangkan? Masuk dalam TikTok ni. Satu Malaysia tahu. Macam mana cara muka ni masuk dalam TikTok. Abang ada pernah fikir tak? Jadi kalau wakil kami ada dalam, bolehlah tengok abang Quran ni kapil Dalam dia pegang. TikTok nanti ada lah gambar-gambar ni. Benda-benda macam tu. Bukannya saya saja nak pergi, bukan ramai-ramai nak pergi. Wakil sahaja. Seorang sahaja. Wakil, kenapa yang saya pun tak faham. Kenapa polis defend sana, keadilan tu sana. Keadilan tu di mana? Abang, saya ada jawapan dia soalan tu. Polis defend kerana mereka ada perintah mahkamah. Kalau betul diorang ada perintah mahkamah, kenapa diorang tak bawa perintah mahkamah tersebut? Mana perintah mahkamah tu tunjuk? Sedangkan kita ada, kita bawa. Kita tunjuk pada polis. Kenapa diorang tak bawa dan tak tunjuk pada polis? Musuh Allah ni, musuh Allah. Yang buat ajar Cina tu. Kalau benda ni berlaku bang, saya akan buat lah. Kita akan larang kuih UTM. Saya nak tengok bukan-bukan ni bang. Saya nak tengok bukan-bukan ni bang. Kalau kuih besok apa tak buat macam ni, apa? Berserah diri pada Tuhan lah. Kalau kurang apa-apa buat macam ni, kuih dalam macam mana? Wakil lepas tadi macam ni, main roboh macam tu. Korang baca ke tak baca? Tanda perintah Wakil ke mahkamah bayar. hormat korang macam Bayar ke mahkamah ni. Ada bagi keadilan. Naik ke mahkamah sakit lah kena. Tolonglah tuan. Pihak tuan tu kena lah. Dia orang nak buat apa? Dia orang melanggar undang-undang.
Narang kamu palu. Pulau barat terus. Bang, jangan. Oh, baik, masuk. Padai. Apa baik kita? Kita nak kamu nak putus lah. Putus sudah, bang. Putus sudah. Kita putus sudah, bang. Bukan betul. Bang, tapi ya tu. Kita semua. Kita sudah. Tiba. Hei. Kalian jangan. Kelantau undang-undang. Dale, polis. Dale. 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 Dale, jangan kamu sendiri. Dale. Kamu kalah. Tadi kalau waktu tadi itu sudah gampang, Teh. Bang, macam mana boleh aku sini, bang? Jahit mana? Jawab lah, bang. Cepat dia tegak macam mana jahit, mana macam mana? Bagi tahu orang kampung, bagi tahu orang kampung. Macam mana boleh semua hubung? Kami ada order, bang. Kami mesti duit, bang. Orang kampung mesti duit, bang. RM10 orang, bang. Bukit, bang. Kami tak ada duit lah. Sini tanah ni bangsat duit. Jual pada Cina. Apa boleh bela dah? Mati lah apa? Wah, pergi bang! Tunggu mesti kerja lah, babi! Parkir lu! Ada ke tak? Ada, okey. Ada, babi. Dari tadi kami mengayu, wakil seorang pun tak lepas. Tak tahu apa kubur ya. Kena babi dia kerja kubur ni. Macam mana boleh rokok? Hei babi, tengok tu. Tengok belakang tu. Babi! Hei, apa sini? Tengok, dia tanya bang. Abang, abang tengok daripada tadi kami mengayu bang. Abang mana? Abang tunggu saya cakap. Perempuan tu mengayu. Cik Asal, tolong Cik Asal. Berapa lama saya diam je? Saya marah dia roboh. Kenapa dia berhenti sekarang? Dia perobok kami bang. Kenapa dia berhenti? Hari ni pengosongan bukan perobohan tuan. Kenapa? Pengosongan betul-betul. Rakam jentera, rakam gambar jentera. Ada. Tu. Biar tu. Haji, cerita bersama Haji. Haji, cerita bersama. Kira ini polis melanggar undang-undang tau. Tanah pulau itu atau bisa berjalan tau. Pulau itu atau bisa berjalan. Ni lah. Keadaan orang Cina untuk Allah Ta'ala ni. Semoga Allah bagi azab insyaAllah. Semoga Allah pun ada yang untung kan. Semoga Allah buat keputusan insyaAllah. Hari ni pengosongan bukan perobohan. Perintah mahkamah kata mengosongkan. Nanti. Bukan merobohkan. Hei! Order kata Hei! Kita nak kosong, bukan kita nak roboh. Hari ni keluar. Arahan adalah pengosongan. Tuan, masukkan tuan. Kami dinaya. Mahkamah kata mengosongkan bukan merobohkan. Lawyer clothing bailing. Lawyer tak boleh clothing bailing. Tuan, hari ni perintah mengosongkan. Lawyer clothing bailing. Keluar dulu. Mana ada order? Keluar. Tuan, kenapa halangan menegakkan kebenaran? Rakam gambar jentera. Puan, Rakam gambar jentera. PTG yang bertindak. Order PTG yang bertindak. PTG saya PTG jangan sangat. Jangan masuk. Jangan sentuh kami. Ni sejarah hitam lah. Sejarah hitam di mana? Di kampung Sikamat, Ipoh, Pasir Putih, Ipoh, Perak. Telah dirobohkan pada pagi tadi dah, jam 9 pagi sampai 12 tengah hari. Pada 27 bulan 4 2026. Inilah keadaan dah. Tak cakap masalah.
Habis bangunan diruntuhkan oleh pihak pemaju lah, maju tanah ni. Ni kawan-kawan kita nak clear macam mana, sisi ni nak adjustnya ni. Habis semua dah lerak ni. Tuntun air, Allah Akbar. Tak ada satu orang nak pertahankan rumah orang Ta'ala. Dengan runtuhan, Allah. Habis runtuh dah. Surau didirikan tahun 1979, bukan 79, dah 40 tahun, 50 tahun surau ni dibina oleh orang kampung. Pendapatan orang kampung sampai dapat duit. Inilah keadaan lah. Dah runtuh kan. Sejarah hitam lah. Sejarah hitam, memang hitam tu. Kat perumahan, pasal perumahan ni pemaju nak milik tanah dia. Dia kata dia punya. Tengoklah apa yang berlaku di mahkamah ni. Tengoklah keputusan Allah Ta'ala bagi.